Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk geng-geng MSH semua. Jadi kita dah lama tak buat review RC second, betul tak? Sebelum ni kita punya second macam ni. Bang, ramai request bang, RC second apa bang? RC use ada tak? Use. Kalau kau nak tahu, kita punya RC use semua cun-cun, semua siap puspakom. Puspakom pas. Jadi kalau korang tahu, kita menerima trade-in tetapi dengan condition yang kita tetapkan lah, sebab kita tak nak condition terlalu teruk. Customer datang, condition mesti cun. Dan hari ni kita nak review satu RC. Personally dari saya, dia adalah favourite RC saya sampai sekarang. Tak kisahlah korang ada monster truck ke, kau ada crawler ke, apa RC ni gagak cuba teka. Sebelum dia keluar, cuba korang imagine RC apa yang ada ni. Model ni rapat dengan bagi, GT dengan rally. Tiga korang ada. RC apa? Jap, saya nak bawa masuk, dia, saya nak bawa masuk. Yuhuu! Traxxas / Ultimate Base. Nampak tak? Jangan teruja dulu, sebab apa yang lebih mengujakan, saya nak bedah dia punya aksesori, dia punya elektronik, dia punya hop-up. Saya tak nak main lagi. Saya nak korang tengok dulu apa yang dalam dia, baru kita main, baru kita tengok macam mana dia perform. Saya akan review kereta ni. Jom kita start. Okey, saya nak review kereta Inspira biru ni. Kat. Gurau. Kita nak review Traxxas / Ultimate. Yang ni kalau tanya kita, untuk harga baru, korang akan dapat dalam 24 plus ke atas. Tapi untuk model ni, second hand, dah siap hop up. Kejap lagi kita akan bedah dia punya aksesoris dan lain-lain lah. Dia punya elektronik, dia punya body shell. Dan paling seronok nanti, kita bagi tahu apa. Okey, jom. Saya nak buka sekarang. Okey, jom. Kita buka ini kereta. Apa yang ada kat dalam? Mari. Yang saya nak racun korang, dia tak perlu pakai pin. Ini adalah Proline body mount. Korang tak perlu pakai pin. Sekarang ni pakai skru, bye. Senang, bye. Mak buka. Senang. Pakai satu tangan je. Pakai satu tangan pun dah 5 saat. Jom kita tengok apa yang ada lagi selain Proline body mount ni. Yang ni sayang saya angkat ni pun Proline body shell. Yang ni 4 Raptor punya. Dah Proline dah. Saya baru sebut, baru 2 barang dah Proline dah. Disebabkan dia adalah / Ultimate, korang dah dapat terus dia punya sway bar dengan knuckle upgrade. Bukan knuckle yang standard korang beli sway bar depan belakang, supaya kereta korang lebih stable waktu hard cornering. 180 tak goyang, babe. Disebabkan korang dapat knuckle yang dah heavy duty. Korang langgar korang langgar je korang pakai ni kuat. Kereta ni pun dah pakai heavy duty up, shock GPM depan belakang, ESC Max 10 ACT, motor Arma 6S Spectrum, bye. Boleh kacuk jangan risau. Arma dengan Traxxas, kalau ni boleh kawan. Kita dah masukkan lagi servo baru Power HD. Baru tau. Gearing M1, sebab nak korang main lebih lasak. Tak sekejap haus, Dah, kita dah ganti dah yang lasak punya. Dan kita dah relocate dia punya servo box supaya dia lebih senang korang nak pasang body. Yang tahu barang ni, barang siap kereta 4 ke 5,000. Kita tak sembang punya, boleh check harga datang. Tetapi kita nak jual harga setengah. Tadi kita cakap 4 ke 5,000 dah siap kan. Kita nak jual harga 2 plus saja. Macam mana harga tu, kita akan bagi korang, kita korang datang kena test. Sebab tayar korang boleh pilih korang nak set up macam mana. Sebab yang kita pakai ni, saya nak on road kat jalan ni, kita nak test. Korang punya ratio pun kita boleh set up kan. Macam mana harga tu boleh adjust lagi. Boleh belanja Nescafe Ice lagi dengan admin. Bagi je. Boleh bincang lagi, tak ada masalah. Macam saya cakap tadi, tayar dengan ratio boleh set up. Seronoknya shock course ni, korang boleh main GT, korang boleh main rally, dia stabil. Cornering korang hard braking. Tak sembang kita kena on kunci. Jom kita start. Yang ditunggu-tunggu kan. Paling seronok review second ni, saya dapat main lah. Jangan jealous lah. Kenapa saya kena main dengan korang? Kita nak bagi tahu tak ada masalah. Saya akan bantai dia betul-betul, sebab kita nak inspection dia terus. Korang datang second hand, kita bagi try, korang tengok macam mana kita main. The good thing is, saya boleh try kereta korang. Tak ada simpan. Korang boleh tengok body roll dia. Kau tengok boleh tengok body roll dia. Okey, saya nak merembat.
Jadi kalau korang tanya, yang saya pakai ni tayar on road. Dapat off road ni, saya belasah dah ni. Diorang dah tahu dah kenapa diorang pakai tayar on road. Tak bagi saya belasah. Kalau dapat off road tadi, saya dah langgar lah jalan-jalan tak rata ni. Dan kalau untuk yang belum tahu, short course adalah kereta yang korang kena main banyak alam. Korang boleh main dengan bagi, korang boleh main tempat rata, korang boleh main dengan rally, korang boleh main dengan GT. Convert GT pun boleh. Tak ada masalah. Diorang pakai chassis Slash untuk main GT Kalau yang siapa belum tahu, saya sebenarnya suka lagi main ni waktu hujan. Waktu jalan licin, saya akan bawa power slide. Masuk mana? Nasib baik jalan tak hujan, saya tak boleh bawa power slide. Lagi dia lost control, lagi saya suka. Tapi disebabkan dia cengkam sangat, macam main GT lah sebab pakai tayar ni. That's why kita cakap tadi, kalau korang minat untuk setup, kita bagi korang tayar off-road. Kalau korang main off-road, kita akan bagi korang tayar on-road. Kalau korang nak main on-road, kita tengok ratio macam mana. Korang nak main speed ke, nak main track ke, korang nak main dengan bagi ke, kita boleh setup. Jadi macam biasa, use RC car punya slot. Korang akan datang, harga 2 plus saja. Setup dah nak dekat hampir 4 ke 5 ribu. Apa lagi sambal lah. Jom get message.